Untuk join bisnes top up ni, pendaftaran sebanyak RM10 sahaja. So, kita akan dapat apa untuk bayaran RM10 tersebut adalah saya akan daftarkan dalam sistem top up dan bil ni. Selepas daftar nanti, bayar RM10 sahaja seumur hidup dan saya akan bagi satu apps yang macam ni, boleh top up PIN, boleh bayar bil, boleh top up terus masuk ke nombor customer. Dengan satu pendaftaran sahaja dah boleh jual semua produk yang ada dalam apps ni. Bila dah daftar, nanti pilih sahaja daripada menu ni kita nak top up apa ataupun kita nak jual top up apa kepada customer. Contoh saya akan tunjuk macam mana cara untuk kita top up Touch and Go. So klik sahaja Touch and Go, pilih nilai apa yang kita nak top up, terus proceed payment sahaja. So nanti kita akan dapat nombor PIN dekat sini, dekat report ni. So kita tak perlu ada mini printer ataupun mesin top up untuk kita buat bisnes top up dan bil ni. Ini adalah package yang paling basic. Kita just guna telefon kita sahaja. Kita tak perlu beli mini printer ataupun mesin top up. So kalau customer nak resit yang macam ni, so kita klik dekat sini. Kita share sahaja resit kepada customer ataupun kita top up sendiri, kita klik nombor PIN, kita copy. Terus kita pergi kepada Touch and Go. Contoh dekat sini, ini adalah menu untuk Touch and Go. Klik pada Add Money. Pergi cari untuk kita reload PIN tadi. Masukkan nombor PIN. Continue sahaja. Continue sahaja. Dan top up Touch and Go terus masuk dekat apps kita. So bila kita dah dapat kredit untuk Touch and Go ni, macam mana kita nak top up kepada kad Touch and Go kita, klik pada transport. Lepas tu kita klik dekat sini. So dia akan keluar list kad Touch and Go yang kita dah linkkan dengan apps ni. So kita klik sahaja reload. Dan so bila daftar sahaja RM10, kita boleh guna telefon ataupun kita boleh guna tab kalau kita ada tab. So katakan kita daftar RM10 dan kita nak login lebih daripada satu telefon, tak ada masalah. Contoh dekat sini saya dah login satu menggunakan telefon saya sendiri. Lepas tu saya menggunakan tab, saya menggunakan mesin top up. Banyak lagi telefon yang saya login menggunakan akaun yang sama. So kalau katakan kita dalam family kita ada 7 orang, kita daftar satu sahaja akaun dan kita boleh login ke semua 7 telefon yang lain menggunakan ID ataupun login yang sama sahaja. Tak perlu kita daftar banyak kali. So saya akan tunjuk pula apa beza. Tadi saya bagi tahu itu kalau kita daftar RM10 sahaja. So kita akan buat transaksi ataupun kita akan buat transaksi menggunakan telefon, akan dapat top up sama seperti kalau kita beli mesin top up. So yang kedua saya akan tunjuk apa kelebihan kalau kita ada mini printer. So tadi saya dah buat transaksi menggunakan telefon. Sekarang saya nak print resit menggunakan mini printer. So kalau kita daftar sahaja RM10, kita boleh buat transaksi tapi kita tak boleh nak print resit. Sekarang saya tunjuk bila dah ada mini printer ni. So saya daftar package yang ada mini printer. So kita buat transaksi sama sahaja, just beza dekat sini untuk kita print resit. So ini kali pertama kalau kita tak pernah link lagi, so kita kena link dahulu dengan printer. So dia dah print resit. Nombor yang sama sahaja dekat report ni dan juga print receipt. So itu kelebihan kalau kita nak print receipt, sama ada kita nak print receipt untuk top up Touch and Go ataupun top up PIN ataupun kita bayar bil customer, kita nak print receipt. So sekurang-kurangnya kita ada mini printer untuk print receipt dan semua transaksi akan menggunakan telefon kita sendiri. Dan apa beza kalau kita menggunakan mesin top up ni? Dia sama sahaja, caranya semua sama, profit dia sama, produk apa boleh jual pun sama. Kelebihan dia hanya untuk kita print receipt sahaja. Dan satu lagi, semua transaksi menggunakan mesin top up. Walaupun kita daftar sekali dengan mesin top up ni, kita masih boleh login menggunakan telefon, kita boleh menggunakan tab, kita boleh menggunakan mesin top up menggunakan akaun yang sama. So kalau kita sebagai bos, kita letak mesin top up ni dekat kedai, kita masih boleh check transaksi yang staff kita buat menggunakan telefon kita sendiri. So caranya sama sahaja, tapi beza bila kita buat transaksi, kita boleh terus print receipt dan bagi kepada customer. So saya nak check balik rekod sebab saya menggunakan akaun yang sama sahaja. So walaupun tadi saya menggunakan telefon untuk buat transaksi, saya boleh check transaksi menggunakan mesin top up. So saya klik sahaja dekat sini top up yang saya dah buat tadi. So saya klik sahaja dekat sini, saya dekat mesin top up ni pun boleh share, tapi saya nak tunjuk cara untuk kita print. So kita connect printer dahulu. Kalau sebelum ni kita dah connect, kita tak perlu nak connect lagi. So, kita boleh terus print sahaja. So kita print. So dia akan keluar receipt terus dekat sini. So kita tak perlu guna banyak device untuk kita buat transaksi top up. Biasanya yang kedai top up akan menggunakan mesin top up macam ni. So dia koyak macam ni, dia terus bagi kepada customer saja. So kita tak perlu nak tulis nombor PIN. Profit semua sama sahaja, produk apa boleh jual semua sama. Bezanya hanya kita menggunakan device untuk kita print receipt ataupun kita nak buat transaksi sahaja, tak perlu print receipt, kita boleh daftar sahaja. Kalau kata kita nak kos yang rendah tapi kita nak print receipt, boleh dapatkan mini printer. Dan kalau katakan kita ada kedai, lebih baik menggunakan mesin top up untuk mudahkan kita print receipt. So itu perbezaan untuk daftar sahaja ataupun daftar sekali dengan mini printer ataupun daftar sekali dengan mesin top up.